Dah lambat pukul 6. Dah lambat. Hari 21. Wow, 21 sesuatu. Woo. Tidak guys. Langit masih orange guys. Belum. Kita buka puasa betulnya. Buka. Kali sada yang lain tu ayam tambah bawang putih. Jom. Hari 22 bersama ini dan lidah saya mengenal ulcer. Kita jumpa Khamis 22 Ramadan. Memang setiap hari Khamis jalan ni makan jam teruk Belum lagi hari ni. Oi, lama tak rasa hujan. Alhamdulillah. Dah start pasang kemah. Minggu depan event. Kalau kita dapat buat konten, kita buat. Bersih paparan imej keberadaan yang terkini diperhatikan kawasan terutamanya melibatkan negeri Perlis dan juga Kedah masih lagi kurang menerima taburan hujan. Mana kumau? 23 makan dah lambat lagi. Belum lagi 23 Ramadan belum lagi. So ceritanya hari ni agak pack sampai minggu depan. Hari ni ada meeting dengan KSU Kementerian. Lepas tu ada buka puasa masjid, which is apa tu datang planningnya. Lepas tu ada Qiyam mulai. Lepas tu Sabtu Ahad nak beli barang raya dengan mak. Sampai minggu depan aku ada Isnin meeting dengan Wakil Kementerian untuk projek lain pula. Lepas tu hari Selasa ada program petang Isnin tu ada buka puasa office, aku tak tahu lagi. Lepas tu hari Selasa program Jordan Rahmah, bagi tu ada fotografi. What a packed week. So depan aku suasana begini, belum lagi kedai ni insyaAllah. Mungkin hai, meeting lagi Zaz. Assalamualaikum, what's up? 24 Ramadan. Aku flat gila. Malam tadi aku migraine teruk. Siang tu dah dapat tanda-tanda mata berpindah apa semua. Tapi on the way balik tu matahari terlampau menyucuk sampai ke mata, mengakibatkan saya down. Saya terus tak balik. Budak motor semua berumbu. Lepas tu menyesal. Aku suka jalan ni. Ini adalah jalan aku kalau bagi aku subuh. Subuh tak ada pun macam ni pun. Let's go. Kau sahur ke masjid, kau redha je. Kau tengah semayang ni aku sakit perut sangat. Ciao, sahur dulu. Ramai sudah habis. Alhamdulillah, lama dah tengok view ni. Not yet. Tada. Okay. Tada. 25. Hari 25. Pom. Macam biasa. Hai babo. Wow, 25 sesuatu. Malam 25 memang sesuatu. Kita monitor lagi 5 hari. Tapi ikan berbau sikit. Pandangan 25 hari ni, view dia memang lain way. Lidah gua ulcer kembali ke belakang. Baik guys, aku dah 2 kali datang ni. Jom kita pergi Batu Gajah. Itu jiran saya. Mak bawang. Oh, ramai Batu Gajah ramai
InsyaAllah silau ni punca aku migraine itu. Aneh weh. Benda-benda yang rare bulan puasa. Hari ni badan saya tak apa sedap. Di hidung pun saya macam. Badan semua urat habis out of service. Semoga tak demam lah. Lokasi seterusnya. Orang habis. Ya, kami cuba bawa kat sini ya. Pasal Cina ni. Tengok mana ada Melayu, mana ada Muslim ni. Tapi mas bersih. Ada. Nah, tadi tu kena. Yo. 7 pagi dah keluar. Hari ni kita tengok how busy am I. Jom. Belum rezeki kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Parapapapap. Pukul 9.30. Japan. Habis meeting dengan Cik Carol. Aduh. Now, kita ke office. Benda ni yang tak tanda sangat. Ini nak diedit sebab dia orang ada trip. Ini benda yang kita tengah lukis. Okay. Sekejap, kita di belakang. So, aku buat keputusan Diorang cik Syam lah. Siap lah kat diorang. Di belakang. Barang semua dah masuk. Lori dah standby. Tengok bos aku, dia bos posting. Jadi letak juga barang-barang. Biji tu macam gropes. Dekat tiga gambar ada dah. Dekat hitam tu ada. Tengok lukisan tu. Kau tengok dah macam sains apa benda. 6.30 kami terus turun bawah ni pula event esok kat sana. Sebab job macam rahsia. Job macam rahsia. Macam rahsia. Okey, ni esok. So ruangan parking. Ni esok kita buka. Kita boleh, wah ada lemang. Ada dapat balik. Ada ini yang Cik Syam nak tengok sangat-sangat ni. Okay, guna kawah ada. Okay. Okay, happy lah sikit okay. Masih. Kau order. Macam banyak kan? Tengok bos aku, barang banyak. Sudah mula guys. Dia sudah mula guys. Dah mula guys. Pukul 10 minit 10 minit check out. Esok pagi tengok macam mana pula. Ramadan ada 14 minit lagi. Barai. Morning. Video sebenarnya ke Barai. Hari ni hari tunggu. Ambil gambar. Masa tu dah nak buat photoshoot. Masa tu dah nak buat jualan. Tengoklah Barai ni. By the way, tu dia 27 Ramadan. Macam bukan? Gambar aku, syukurlah tahun lepas kau ada gambar aku. Aku tak boleh lagi. Beli lagi. Aku dah ambil 2 biji dah punya. Pak nak panggil ambil gambar, dia memerlukan masa yang banyak. Okay, masuk. Sogang. Biasanya time saya sampai sini, diorang tak boleh panggil ni. Masalah diorang ni. Weh, Tuan Kahar dah turun ni. Pergi cepat. Tengoklah ragam-ragam aku zoom. Ragam. Tak nak ambil gambar sebenarnya. Peluh aku. Ngarut semua ni. Sekarang kita dah harga. Siapa bertanggungjawab sekarang ni? Aswad tak sampai. Game over. Aku game over. Habis. Keadaan aku pukul 1.50 lebih. Out. Nampak kawan-kawan tengah berjuang lagi. Aku dah habis. Macam-macam. Aku nak tunjuk macam mana diorang kat sini buat proses ekor. Ada pula dia saya tarik. Selamat.
mandi ais. Lega. Oh. 5.5. 5.5. 5.5. Kalau kabur tadi aku tak shoot. Barai Mat, barai. Oh, antara paling barai. Rumah masih ingat lagi ya? Soat. Di sini ni apa? Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Hari 28. Alhamdulillah, lepas recovery. Alhamdulillah. Cuaca hari ni menarik. Merah sekali. Alhamdulillah. Sangat lawa. Yang lagi best, jalan kosong. Dah kita sekolah rupanya. Tapi yang belakang ni macam duk pressure aku pahal. Alhamdulillah. 28 Ramadan. Hujan guys. Dalam kamera pun nampak guys. Wow, Alhamdulillah 29 Ramadan. Thank you. Kalau dapat view dia, Alhamdulillah. 29 Ramadan. Iman balik Filipis yang datang itu. So hari ni half day. Tengok macam mana. Semalam dia datang selamat, maaf semua. Tak sempat nak shoot apa. Tahun ni vlog tak apa nak best. Tapi seronoklah untuk aku jadi kenangan. Oh, Alhamdulillah. Moga tahun depan kita ada bulan puasa lagi. Bismillah. Ya, tak nak main ni. Oh, saya memang tahu abang mesti datang je. Dah cuti raya. Aku tunggu dia, macam mana dia? Ya Allah. Bapak kena balau. Oh, tu dah pasang ni. Dah maaf tak? Ya, maaf tu, maaf. Kenapa tak sampai ni? Ikut rekod dia paling banyak dosa dengan kami lah. Ya. Sebab banyak kali dah nak halang masuk. Hai. Dapur 1, kosongkan bangunan. Dapur 1. Yes, aku nak tunjuk 29 Ramadan my view macam ni ya. This is my view. Nampak? 29 Ramadan 2026. Memang video kali ni tak ada banyak sangat cerita mereka aku makan je. Tapi kenangan dia tetap menarik. Cali parit untuk peperangan Khandaq. Sebab tu kalau tuan-tuan main buka puasa, beli bazar. parking dekat masjid atas. Dah. Belum ah. Walaupun kita tahu keputusannya bila. Wah, baju hijau. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 2026. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Hari 30. Alhamdulillah. 30. Air berabur. Mana air berabur?